Ni duit simpanan mak, arwah mak. Angah rasa kita patut guna duit ni untuk arwah mak nak. Hah? Sekarang ah? Ya. Raya pun nak dekat lah Ngah. Kita pun nak guna duit untuk persiapan raya nanti. Tapi arwah mak pernah pesan untuk guna duit ni untuk akhiratnya juga. Acu bukan tak nak Ngah. Nanti tak cukup duit. Syawal tiba penuh dengan tawa dan warna. Tapi kadang-kadang dalam kemeriahan ada rahsia yang buat hati resah. Aduh, bestnya cuti hari ni. Hai, lagi best kalau duduk sekejap ah. Nak duduk sekejap. Nyaman rasanya. Assalamualaikum. Salam. Penat lah ni. Kau kenapa? Tak kerja ke? Santai lah lo. Cuti kan. Santai. Bestnya berat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau balik ke? Penat Bagi acik jap. Pergi padan lah. Ni. Cepat lah. Dah, belah. Dah lo Dah. Ish. Kenapa kau menyapu aku ya? Tak nak tengok je. Kita call Lalung Okay. Lo, dalam kau tu. Siapa pula call? Oh, Angah. Hello? Hello, Assalamualaikum Long. Waalaikumsalam Angah. Kenapa? Raya ni korang balik tak? Si tak balik tu. Tak tahu lagi lah Angah. Kita orang sibuk kerja. Kenapa? Abah tak berapa sihat tau Long. Abah tak sihat ni. Nak balik tak? Hah? Abah tak sihat? Jom lah kita balik dong. Aku okey. Jom teh. Tengoklah dulu macam mana. Kalau tak ada kerja, kita orang balik. Okey. Jangan lupa balik tau. Ya. Kita orang balik. Bye. Okey, bye. Assalamualaikum. Acu, dia orang dah balik. Tahu pun dia dah balik. Jangan cakap macam tu. Jom. Assalamualaikum ah. Waalaikumsalam. Balik pun korang. Jom masuk. Panas. Oh, balik pun halo. Ingatkan sibuk sangat. Aku tak balik sebab aku kerja. Jangan gaduh. Jom masuk. Panas-panas ni. Korang panas. ni. Gaduh pula. Angah nak bincang sikit ni. Ni duit simpanan mak lah. Jadi Angah hajat nak buat upah haji untuk arwah mak. Tapi duit ni tak cukup lagi. Jadi Angah nak minta korang untuk kumpulkan sikit-sikit duit untuk kita cukupkan duit untuk upah haji mak ni. Boleh tak? Duit pun tak cukup. Tak payahlah buat dulu. Bukan apa kan. Aku pun kereta pun berangkat. Duit nak pakai banyak. Kenapa banyak duit? Tak mampu. Kau jangan menyampuk ah. Nak tengok tu. Jangan gaduh. Kita nak bincang ni kan. Sabar. Tapi betul juga mak tu dah lama dah niat nak berhaji tapi tak kesampaian. Kalau macam tu, kau lah tambah sampai cukup. Kau kan banyak duit. Lagipun kau kan kaya kan. Tambah je lah. Gaduh. Kita bincang je dulu. Hello. Long. Abah panggil tu. Aku dah penat ni. Jangan gaduh-gaduh. Kita bincang. Kat sini. Abah tengok apa? Tu burung apa dong? Burung murai? Burung apa tu dong? Burung murai, Abah. Tu burung apa dong? Burung murai, Abah. Abah tak dengar ke kalau bagi tahu tu burung murai? Cuba ada baca buku ni.
Alhamdulillah, sekarang rezeki anak-anak aku bersyukur sangat dapat sekolahkan mereka walaupun impian aku inginkan belum tercapai. Ya Allah, kau berikanlah kejayaan dunia dan akhirat untuk anak-anakku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak apalah Yam. Alhamdulillah rezeki kita cukup untuk anak-anak sekolah dulu. InsyaAllah nanti bila mereka dah berjaya, InsyaAllah mereka juga akan bawa kita ke dalam suci Mekah. InsyaAllah, semoga anak-anak kita menjadi anak soleh, soleha. Amin. Kalau mak dah tak ada nanti, Alung, Angah, Acik, Ateh, Acu, tolong tengokkan Abah tau. Jangan lupa tunaikan impian mak tau. Ni tengok mama cantik semua. Kita kena buat untuk mak. Apa tu? Ni semua impian dia. Apa ni? Dan apabila kebenaran tersingkap, hati yang keras mula lembut. Rasa bersalah bertukar menjadi tekad. Tak apa, kita sama-sama kumpul sikit-sikit, insyaAllah cukup. Kalau begitu, aku tambah juga dah, walaupun sikit. Acu pun sanggutlah bagi duit raya Acu ngah. Alhamdulillah kalau korang semua nak tambah semua duit tu. Syukur, Alhamdulillah. Aci, tepi-tepi. Ah, tu. Ah, Ateh kat situ. Kau ni Along. Menyibuk je kerja. Ish. Kejap. Aku nak try dulu. Jangan masuk. Dah hidup je boy. Kan dah boleh tu. Satu lagi. Yang ni dah ada minyak tau. Sedapnya kuih raya. Jom makan. Pagi tengah hari tadi tak makan. Kau minum je. Bagilah air dekat Abah. Abah minum air. Sabar. Ah. Ada benda penting bagi tahu. Abah, ni hadiah dari kamu semua. Untuk Abah. Betul ke ni korang? Betul. Abah boleh pergi umrah? Ya. Alhamdulillah. Ni memang untuk Abah. Sebab bahagian mak kita akan laksanakan juga. Sekarang ni kita buat untuk Abah pula. Betul. Mesti Abah tak percaya kan? Kan? Atif. Sekejap je, Ateh je ambil sekarang. Tunggu Abah. Minum Abah. Terima kasih. Surprise dah Abah. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak Abah. Sama-sama. Selamat menunaikan umrah Abah. Sama-sama Abah. Sama Abah. Semoga Abah dapat tunaikan umrah dan bawa umrah yang mabrur. Betul, pasti. Abah boleh bawa saya pula yang akan. Nanti doakan kepada kita orang. Yes. Jadi anak-anak yang solehah dan soleh. Abah dan mak tak pernah minta lebih dari apa yang kita ada. Cukuplah kalau anak-anak hidup baik, saling menjaga. Impian abah dan mak bukan tentang dunia. Cuma satu langkah ke tanah suci, satu doa di depan Kaabah, satu sujud terakhir. Kalau hari ini impian itu tercapai, bukan sebab abah dan mak layak, tapi sebab kasih anak-anak yang tak pernah lupa dari mana mereka bermula. Terima kasih kerana menyumbang doa kami. Kalau mak ada di sini, abah tahu dia sedang tersenyum.
Alhamdulillah ya Mak. Anak-anak nak tunaikan impian kita. Semoga apa yang anak-anak buat ni dapat menggerakkan lagi silaturahim antara mereka. Sekarang yang dapat tenang kat sana. Ibu dan ayah berkorban untuk kita. Mengapa kita bertangguh untuk mereka? Jangan tunggu esok, jangan tunggu nanti. Tunaikan hasrat mereka hari ini. Kerana cinta seorang anak adalah bekalan yang tidak pernah putus.